Live! Ya Allah, terkejut. Okey, Assalamualaikum. Khabar semua? Okey, hari ini merupakan hari detik penuh bersejarah kepada rakyat Malaysia yang ada MyKad dan yang ada lesen memandu. Kerana apa? Hari ini bermulanya RON 95 untuk seluruh rakyat Malaysia RM1.99, budi 95. Sebelum ni kita dapat harga tolak subsidi menjadi RM2.05. So itu yang timbulnya istilah apa dia? Jimat RM18. Perbezaan hanya RM18. Kerana apa? RM1.99 darab 300 dibandingkan dengan RM2.05 darab 300. So memang jarak perbezaannya RM18. Itu yang jadi statement ataupun posting-posting yang baru kita perasan. Lah RM18 saja. Okey, pada permulaan aku pun cakap tak kisah agak. Baik tak payah ada RM18 ni. Tapi rupanya bila ramai yang dah makin tahu, aku sendiri pun dah tahu, iaitu selepas 300 liter itu dia tanpa subsidi langsung, iaitu RM2.60. Nampak? Okay. So tadi aku gunakan settle. Memang aku takkan ke counter untuk purchase ataupun bila bayar minyak ni. Dah bertahun-tahun dah guna settle. Lepas ni korang pakai settle nanti aku ajar cara dia. Okay. Yang mana aku pun masukkanlah dalam aplikasi tu RM50. Kemudian aku pun nak isi. Tup, aku tengok dekat panel petrol pump itu dia tulis RM2.60. Mana pula RM1.99 ni? Dek, kebetulan masa tu diorang pun dah standby lah tu. Sebab hari ni hari penuh bersejarah. So kaki tangan Petronas dan semua stesen minyak bersiap siaga untuk menjawab kekeliruan. Dek, mari. Dia pun datang. Lepas tu cakap, dek, kenapa RM2.60? Lepas tu cakap, abang isi pakai apa ni? Cakap lah, pakai settle. Okey, tengok boleh bang? Aku pun tunjuk lah aku punya settle. Okey. Oh bang, abang memang key in RM50. Tapi abang nampak tak jumlah yang abang akan dapat masuk dalam tangki petrol tu berapa? Oh, lebih. Dia adalah secara automatik dia buat calculation itu. So, okey lah, aku faham lah. Lega lah. So, aku pun isi lah. Nampak? Faham okey, jelas. Tapi kelebihan aku gunakan settle itu, aku pun tengok balik. Okey, 300 liter darab RM1.99 bersamaan dengan RM597. Adakah aku menggunakan RM597 sebulan? So dekat aplikasi settle tu aku pun tengok kan ke belakang history dia punya pembelian 3 bulan ke belakang jumlahnya. So alhamdulillah setiap bulan aku spend taklah mencapai RM597. Kira tak sampai RM600 lah senang kita. Okey, tapi korang bayangkan, ini mungkin disebabkan faktor aku banyak gunakan kapcai atau skuter untuk ulang-alik daripada rumah ke premis perniagaan aku. Dan kadang-kadang naik kereta pun jarak tak jauh. Okay? Tapi bayangkan kalau orang yang menggunakan petrol lebih daripada, betul-betul lebih daripada 300 liter. Sebab selama ni korang cuma fikir RM kan. So sekarang dah start belajar main liter-liter pula. Faham Okay. Aku dah buat kiraan simple saja. So aku assume ataupun aku andaikan kalau penggunaan korang di luar sana yang memang tak ada pilihan 600 liter sebulan. Disebabkan jarak tu kan. Okey, kalau korang guna 600 liter, apa jadi? Okey, kena ingat. Aku dah buat kiraan. Sebelum ini, jika RM2.05 menggunakan petrol RON 95, RM2.05 okey. Perbezaannya dengan sekarang 300 liter, okey, untuk RM1.99 dan jadi RM2.60 300 liter seterusnya. So kita cerita tadi 600 liter faham 600 liter, okey. Budi 95, 600 liter RM2.05. Tak ada budi-budi, tak ada RM2.60. Ingat aku dah kira dah. Malah nak tunjuk kan kalkulator apa semua. Korang kira sendiri. Kalau betul itu jadi kan 600 liter, korang dah bayar lebih sebanyak RM147. Memang ada kebaikannya lah. So warga asing, warga hanyut, pendatang haram kan, pelancong-pelancong ke apa ke kan, tidak boleh isi dengan harga RM1.99. Tapi rakyat Malaysia kan, yang mana menggunakan petrol lebih daripada 300 liter sebulan, korang terasa lah kan. Nampak kat situ. So kat mana kebaikannya tu dan kat mana keburukannya tu kan. Untuk video kali ni aku sopan-sopan je lah. Pulanglah kepada korang kan, nak buat konten sendiri ataupun korang nak letak lah maki hamun kat dalam ruang komen aku ni kan. Aku tak boleh apa-apa. Kalau aku boleh delete, aku delete. Kalau aku biarkan, aku biarkan. Okey, itu saja kan. Sajalah aku buat konten ni kan. Sekadar orang kata untuk meletakkan perkara ini, topik ini dalam sejarah.
menjadi tatapan lah di masa akan datang, kan? Kita ni pun hidup sementara, betul tak? Nampak kat situ. So tinggalkanlah nama yang elok-elok sebelum meninggal dunia. Tinggalkanlah video-video yang bermanfaat, kan? Sebelum kita kata ke alam yang satu lagi. Begitu jugalah pesanan aku kepada pemimpin-pemimpin politik yang berada di luar sana, yang orang kata sekarang ni, kan, dah diberi kuasa, dah diberi mandat. Sebelum korang mati, kan, mati bolehlah, kan, nak cakap meninggal dunia pun boleh juga. Mana yang rasa nakkan nama korang disanjung sebagai pemimpin yang disanjung ketika hidup, kan? Semua aku tengok jadi pemimpin sekarang dah tua-tua dah. Okay? So fikir-fikirkanlah untuk korang mencipta nama yang baik sebelum korang meninggal dunia. Okay, so bab yang tadi orang kata tu, hujung itu pasal settle tu, okay, bagus juga settle ni, kan? Mana tahu, kan, akan datang korang guna settle semata-mata untuk tak nak ke counter, kan? Selepas ni rupanya settle tu, kan, digunakan sampai bila-bila, hinggalah orang kata, kan, budi 95 ini dilenyapkan. Okey, tersilap kata terkasar bahasa seperti biasa daripada hujung rambut sampai hujung kuku jari kaki. Ampun dan maaf. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye.